Hari ini kita kembali ke tempat warisan, tempat lahirnya legenda. Mungkin ini merupakan model terakhir yang bakal diuji di litar Proton Shah Alam sebelum keseluruhan operasi berpindah ke Tanjung Balin. Mari saya perkenalkan anda kepada mobiliti masa depan yang lebih memilih, iaitu Proton E-Mas PA. Dipadankan dengan motor tunggal 11.1 berkuasa 85 kW dan 150 Nm of torque, pacuan roda belakang dan jarak pemanduan sampai 325 km. Tapi yang penting sekarang, macam mana rasa di atas track? Okey, kita mula dengan laluan lurus 1.8 km. Tekan je pedal, instant torque. Dia terus meluncur tanpa sebarang delay. Laju, senyap dan terasa solid. Respon dia, memang padu. Sekarang 40 darjah banking. Rasa rear wheel drive dia jelas gila. Suspension multi-link ni kerja kuat tapi grip dia masih dekat. Stabil, yakin dan terasa matang dalam setiap gerakan. Bila masuk slalom, kau boleh rasa dia naik pengendalian Proton tu. Steering ringan tapi tepat dan chassis dia seimbang betul. Dia bukan sekali laju tapi senang dikawal. Proton E-Mas 5, Proton buktikan yang teknologi baru tak perlu hilang jiwa pemanduan. Apa pandangan anda tentang Proton E-Mas 5 ini? Boleh komen di bawah.